Assalamualaikum. Seorang pemimpin bukan sekadar jawatan, tetapi amanah. Untuk memimpin dengan adil dan berkesan, ada sifat-sifat penting yang mesti dipegang. Pertama, amanah. Pemimpin mesti memegang tanggungjawab dengan jujur dan telus. Kedua, keberanian. Buat keputusan yang benar walau tidak popular. Ketiga, berjiwa rakyat. Memahami dan mendahulukan keperluan masyarakat, bukan kepentingan diri. Keempat, rendah hati dan bersikap adil, melayan semua lapisan masyarakat dengan hormat. Dan kelima, visioner. Ada wawasan yang jelas untuk membawa kemajuan dan kesejahteraan. Contoh pemimpin yang mengkhianati kepimpinannya. Sepanjang sejarah, ada pemimpin yang mengkhianati amanah, menyalahgunakan kuasa untuk kekayaan pribadi, menindas rakyat dan memecah belahkan masyarakat. Kita pernah lihat contoh seperti pemimpin diktator di dunia, misalnya Adolf Hitler yang membawa negara ke arah peperangan dan penindasan, atau Ferdinand Marcos di Filipina yang menyelewengkan dana rakyat demi kepentingan keluarga. Ini contoh bagaimana kekuasaan tanpa nilai boleh merosakkan negara. Sebaliknya, kita juga melihat pemimpin berjiwa rakyat yang memberi inspirasi seperti Tunku Abdul Rahman yang memperjuangkan kemerdekaan dengan penuh hikmah, Nelson Mandela yang sanggup dipenjara demi kebebasan bangsanya, atau Umar Abdul Aziz dalam sejarah Islam yang memerintah dengan penuh adil dan sederhana. Mereka ini mengutamakan rakyat, nilai dan integriti melebihi kepentingan diri. Pemimpin yang hebat bukan hanya dikenang kerana kuasanya, tetapi kerana jasa dan integriti. Kita semua boleh belajar daripada teladan ini, bahawa kepimpinan sebenar ialah amanah, bukan keistimewaan.